Waang you jadi gara-gara semuanya. Jadi gara-gara mengar kan? Apa dah lah panik dia membuang saruk, petang tipu saruk tu ke kedai dia mulia. Nggak usah lah. Tu siapa itu dua lah? Kau ndak waang? Alah dah. Dia cakap boleh. Malu aja dia orang. Nak paniang kau. Dari kadai buka sampai kadai tutup kau. Cakap aja. You pajar tu yang dulu. Lepas ni udah membuang saruk petang sore, tipu tu saruk tu ke kedai udah mulia. Jangan fitnah orang dah. Mana tahu ada orang dulu juga pernah malam. Astagfirullah dah. Yo lah nak. Astagfirullahaladzim. Ang, jangan makawan nyo, ada nak suko. Mana tu? Apa yang aneh dari kaderan dia? Pajar tu lah yang rami, padahal kaderan sama je nyo. Cari lah besok pagi, dan campan lo saruk tampil dia. Rasa yang panik yang menyapu. Sejak bila lu pajar aku mersen kedai lu? You rajin bana pajar aku nak. Rancang pilah-pilah saruk tu lah daripada orang bakar. Rusak udara dinyo. Ang pilah-pilah saruk tu ang masuk katong saruk. Apa itu ang Deden? Kan abi Jordan bakar mah. Saya ni berterima kasih ya dengan pemilik saruk tu. Pajar pun nak mau dikece anjur. Apa yang salah sama galian ya? Dari patang langang ke langang je. Dia pergi ke dukun dengannya. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Oh, masuklah. Ya duduk. Siap. Pak, kok tahu Pak kasih kau lah basiang lah iya, lawi lo aku ha. Minum air je kau. Jangan matan bungo. Hai. Jadi, makasih Pak, kemari Pak. Tunggu. Biar Pak foto dek. Ya. Ya tentu Pak. Pak, siapa nama tadi? Yayan Pak. Ya. Ancak yang pulang lah. Berhasil lah kan itu. Berhasil sore, berhasil lo pagi. Pilah-pilah saruk tu. Eko buang ke TPA. Pak, kok tahu Pak awak pernah bersen saruk? Iya. Tentulah Paknya. Apa tukang berhasil saruk di TPA pagi sama sore. Yang rajin memberasian tu dapat nampak Paknya. Lah iya dua bakal Pak. Deh, jangan dibakar. Setelah awak nak cari di Google nak itu tuh merusak lingkungan awak, merusak lapisan ozon. Dia tentu tu. Iya Pak. Mode itu saja Pak. Jangan mode-mode itu. Ya, patuhilah aturan tu. Iya Pak, awak yang salah Pak. Besok awak berubah lah Pak. Minta maaf lah cak ke Yayan ke dapat ni. Yayan acuk bersalah ke dapat tak? Iya Pak. Terima kasih sarannya Pak. Kok aduh seketik Pak. Nggak usah lah. Terima lah Pak untuk beli rokok Pak. Kalau mode itu kata Yayan mahal nih. Pak terima saya. Iya Pak. Permisi pulang dulu Pak. Ade. Assalamualaikum Pak. Ade. Bro, awak ya salah. Awak minta maaf. Salah muka awak yang membuang saruk kakak situ. Oi, tak sapu lima kawan. Ya benda itu. Kalau soal rezeki kan lah diatur sama Allah. Jadi tinggal awak selenyo, mbak membawa rezeki itu ke tempat awak. Si bro ya gigi mana mengen awak kalau saruk tu tidak usah dibakar, tapi dipilih-pilih ya dan dibuang di tempat masing-masing. Biasa sih ya bro, beda pendapat tu maklum sih ya bro. Sorry ya bro. Bro.